Polis menjalankan siasatan berhubung dakwaan seorang pemain bola dari negara jiran yang menuduh anggota polis meminta wang ketika pemeriksaan dijalankan ke atasnya baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Subang Jaya Asisten Komisioner Wan Azlan Wan Mamat berkata pihaknya sudah membuka satu kertas siasatan bagi menjalankan siasatan lanjut ekoran daripada penularan beberapa video berkait perkara itu. Katanya video itu membabitkan anggota unit rondaan bermotosikal yang sedang menjalankan tugas rondaan semasa kejadian. Wan Azlan berkata siasatan turut mendapati wujud satu lagi video yang memaparkan ulasan semula kejadian dengan membuat tuduhan mengaibkan terhadap anggota polis berkenaan. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat kenyataan atau tuduhan melulu yang boleh menjejaskan imej polis di Raja Malaysia PDRM dan menimbulkan kekeliruan awam. Terdahulu, tindakan seorang pemain bola dari negara jiran yang didakwa memburukkan anggota polis ketika menjalankan tugas menerusi satu video di media sosial mencetuskan kemarahan warga maya yang menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadapnya. Berdasarkan rakaman sama, lelaki berkenaan turut mendakwa anggota polis terbabit menegur mereka supaya tidak memandu melawan arah selain menuduh kononnya anggota polis itu mahu meminta wang.